Ramai masih keliru tentang bila sebenarnya bantuan sumbangan asas rahmah akan bertambah. Sebenarnya, terdapat dua situasi khusus yang menentukan perkara ini dan bukan semuanya berlaku pada tahun ini. Situasi pertama, semakan kelayakan IKASih. Penambahan pertama berlaku apabila seseorang atau ketua isi rumah didapati layak dimasukkan ke dalam kategori IKASih miskin atau miskin tegar. Kelayakan ini ditentukan melalui semakan berkala yang dijalankan oleh lembaga hasil dalam negeri, Kementerian Kewangan dan pelbagai agensi berkaitan sebanyak 4 kali setahun. Sekiranya seseorang didapati layak, kategori penerimaan mereka akan bertukar daripada penerima sumbangan tunai rahmah kepada penerima dalam kategori IKASih miskin atau miskin tegar. Perubahan kategori inilah yang menyebabkan jumlah SARA yang diterima bertambah. Situasi kedua, penambahbaikan dasar SARA dan STR. Situasi kedua melibatkan penambahbaikan menyeluruh kepada SARA dan STR yang pernah disebut oleh pihak berkuasa. Perkara ini akan dimasukkan ke dalam pembentangan belanjawan untuk dimaklumkan secara rasmi. Perlu difahami dengan jelas, penambahbaikan ini bukan untuk tahun 2026, sebaliknya berkuat kuasa pada tahun 2027. Ini bermakna sepanjang baki tahun 2026, penerima SARA sedia ada hanya akan menerima pembayaran mengikut jadual biasa, iaitu kira-kira 4 kali pembayaran lagi tanpa sebarang penambahan tambahan. Butiran lanjut seperti jumlah bantuan baharu dan bilangan penerima akan dimaklumkan semasa hari pembentangan belanjawan tersebut. Perkembangan kaedah pembayaran. Selain itu, turut dimaklumkan mengenai kaedah imbasan kod QR serta kemudahan membeli belah di pasar tani. Terdapat juga cadangan untuk memperluas skop pembelian kepada barangan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan sumber protein. Mekanisme pelaksanaan penuh bagi perkara ini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Itulah penjelasan lengkap mengenai dua situasi penambahan sumbangan asas rahmah. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa tekan subscribe untuk kekal dikemas kini dengan perkembangan bantuan rakyat seterusnya. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.